Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Safinatul Najah dari kelas 4 STEM 2 akan menceritakan tempat menari di Sarawak, iaitu Sarawak Waterfront. Sarawak Waterfront ialah salah satu tarikan pelancongan utama di Kuching, Sarawak. Ia terletak di tepi Sungai Sarawak dan menawarkan pemandangan indah serta suasana santai yang menarik. Beberapa aktiviti menarik yang boleh dilakukan di Sarawak Waterfront Kuching seperti bersiar-siar di tebingan Sungai Sarawak, menaiki perahu tambang, bergambar di Jabatan Darul Hana, menyaksikan persembahan Darul Hana Musical Fountain, membeli cenderahati di Jalan Kapiter, menyaksikan persembahan budaya, menikmati makanan tempatan dan beriadah di waktu pagi. Sarawak Waterfront bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga pelbagai aktiviti yang sesuai untuk semua peringkat umur. Selamat sejahtera, nama saya Lo Jia Xuan dari kelas 4 STEM 2. Saya akan membincangkan tempat menarik di Sarawak, iaitu Sarawak Museum. Sarawak Museum adalah salah satu museum tertua dan terpenting di Borneo, terletak di Kuching, Sarawak, Malaysia. Museum ini didirikan pada tahun 1888 oleh Charles Brock, Raja Putih kedua Sarawak, dan dibuka untuk umum pada tahun 1891. Koleksi utama dalam Sarawak Museum adalah etnografi seperti artefak suku Dayak, seperti tengkorak dari tradisi Het Huting yang bermaksud perburuan bakat, perhiasan, senjata dan pakaian tradisional. Di dalam museum tersebut terdapat sejarah alam seperti spesimen flora dan fauna Borneo, termasuk fosil dan kerangka haiwan. Selain itu, museum tersebut mempamerkan seni dan kebudayaan seperti koleksi seni tradisional dan zaman masyarakat Sarawak. Museum ini juga mempamerkan tentang artefak prasejarah dari Gua Nia dan lokasi arkeologi lain. Sarawak Museum bukan hanya tempat pelancongan, tetapi juga pusat penyelidikan penting untuk senjata dan budaya Borneo. Ia membantu memelihara warisi Sarawak dan memperkenalkan kepada dunia. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Desmitra dari 4 STEM 2. Hari ini saya akan menceritakan tempat menarik di Sarawak, iaitu Kuba National Park. Taman Negara Kuba terletak kira-kira 20 km dari Bandar Kuching, Sarawak. Ia terkenal dengan keindahan alam semula jadi, hutan hujan tropika, air terjun dan pelbagai spesies flora dan fauna. Taman ini meliputi kawasan seluas kira-kira 2,230 hektar dan terletak di sekitar Gunung Serapi. Antara tarikan utama ialah trek hutan dan air terjun, termasuk Waterfall Trail dan Rayu Trail, dan pusat hidupan katak, tempat unik untuk melihat pelbagai spesies katak. Kedua, biodiversiti tinggi, terdapat banyak jenis pokok palma, orkid dan hidupan liar seperti tupai terbang, burung egang dan monyet. Taman ini sesuai untuk aktiviti seperti mendaki, fotografi dan pemerhatian haiwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Masnur Azira akan menceritakan tentang tempat menarik di Sarawak, iaitu Bukit Santubong. Gunung Santubong terletak di sebuah semenanjung kecil yang dinamakan Semenanjung Buntal, yang popular kerana aktiviti-aktiviti pelancongannya. Bukan sahaja terkenal dengan pelbagai aktiviti yang menarik, tetapi pemandangan yang indah dan cantik juga menjadi tarikan pelancong. Ada beberapa aktiviti yang menarik, iaitu aktiviti mendaki. Ia merupakan aktiviti utama di kawasan ini. Serta pelancong boleh membuat penerokaan flora dan fauna.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Ikram bin Ahmad Nazra. Dari kelas 4 STEM 2, saya akan menceritakan kampung budaya di Sarawak. Tunggu apa lagi? Let's go pergi ke part saya. Yang pertama, kita di Rumah Panjang. Kaum Iban dan Bidayuh terutamanya tinggal di Rumah Panjang, iaitu struktur kediamannya menempatkan banyak keluarga dalam satu bangunan panjang. Kedua, adat dan upacara tradisional. Masyarakat kampung masih mengamalkan upacara adat seperti gawai Dayak, gawai Antu kepada roh leluhur dan ritual penyembuhan tradisional. Yang ketiga, kita ada tarian dan muzik tradisional. Tarian seperti ngajat dari Iban, renjang Buuh dari Bidayuh dan tarian kipas Melanau sering dipersembahkan dalam majlis-majlis. Seterusnya, yang keempat adalah seni kraft tangan. Kraft seperti anyaman tikar, tenunun pua kumbu, ukiran kayu dan perhiasan manik menjadi sebahagian daripada budaya harian dan sumber ekonomi kampung.